Aku sedang lena tidur malam itu apabila tiba-tiba aku terjaga akibat bunyi aneh dari sebelah. Suasana bilik masih sunyi, tapi bayang sama menyelinap di celah pintu. Terkejut, aku bangun pantas dan dengan suara bergetar bertanya, "Dok, kau dah masuk rumah bila? Apa hal ni?" Bayang itu bukan lain, anak lelaku aku, Muhammad Dohri. Dengan senyuman canggung, Dohri mengaku, Maaflah. Sebenarnya aku cuma nak cuba sekali je, aku bingung. Nak cuba apa pula tu? Cakaplah betul-betul. Dohri tunduk. Jujur, setiap malam aku dengar suara mak dan abah kat bilik. Aku curious sangat. Suatu hari aku ternampak lubang kunci pintu, aku selongkar sikit. Dari situ rasa nak cuba sendiri. Aku memandangnya dengan mata terbeliak. Kenapa hal macam ni kau buat dekat mak? Kau tahu menampak ke? Dohri mengangkat bahu. Sebenarnya, saya rasa saya boleh buat lebih baik dari abah. Bila buat sendiri, rasa lain sikit. Aku menggigil. Dari mana datang rasa confident pelik tu? Cepat balik bilik. Dohri bagai dalam mimpi, berlalu masuk ke bilik. Aku termenung, memikirkan kejadian pelik itu. Malam itu angin laut kota baru menyelinap masuk melalui tingkap, menusuk dingin seperti hatiku. Pagi menjelma, cahaya matahari menyelinap masuk dari tingkap rumah kampung kami di Tumpat. Suami aku, Fahrul, sedang bersiap nak pergi kerja. Aku masih duduk termenung. Dohri diam-diam duduk di sofa, matanya terpaku pada skrin telefon bimbit. Fahrul masuk bilik, Dohri segera masuk biliknya. Ada suasana pelik yang menyelubungi rumah. Ketika aku ke bilik air, aku ternampak Dohri cuba menyelinap ke bilikku sekali lagi. "Dohri, apa hal ni? Kenapa buat macam ni?" Aku bertanya tegas. Dia teragak-agak. Tak ada apa mah, tapi aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Aku buat keputusan untuk pantau Dohri. Rupanya, setiap malam dia mengintip antara bilikku dan bilik Fahrul, menyelongkar rahsia keluarga kami. Rasa ingin tahunya dah melangkaui batas. Malam itu, aku di dapur memakai baju kurung moden berwarna beige lembut dengan seluar jeans, kasut loafers coklat bertumit rendah dan gelang perak halus di pergelangan tangan. Dohri di sofa, aku menghela nafas panjang. "Dohri, ini mesti berhenti. Mak tak boleh terus hidup dalam dunia sendiri macam ni." Dia masih tak pandang aku. "Mak, saya cuma nak cari sesuatu. Kisah sebenar keluarga kita yang abah pun tak tahu." Aku rasa sesak di dada, tapi cuba fahami hatinya. Fahrul pulang lewat. Aku sambut dengan wajah penat. "Sujin, kalau kau selalu letih macam ni, baik pergi hospital check up," katanya risau. Aku angguk. Malam itu, aku tak boleh tidur. Duduk di sofa, tiba-tiba telefon bergetar. Nombor tak dikenali muncul di skrin. Pesanannya ringkas tapi misteri. Semua ini baru permulaan. Bersiaplah jika mahu cari kebenaran. Aku genggam telefon erat, jantung berdebar. Siapa yang hantar ni? Apalagi yang menanti keluarga kami? Angin laut kota baru sekali lagi menyapa, dingin dan menusuk. Aku duduk di sofa, mengenakan baju kurung moden berwarna krem satin yang melekat pada tubuh, menampakkan lekuk halus dan bahagian bawahnya sampai paras lutut, memperlihatkan sedikit kaki. Kasut tumit hitam yang aku pakai sedikit tinggi tapi, entah kenapa hari ini aku rasa ia memberi aku kekuatan. Gelang mutiara halus dan rantai perak menghiasi pergelangan tangan dan leherku. Lampu bilik berkelip-kelip dan bayang misteri mula menari di dinding. Aku menggumam, "Dohri, macuma nak kau selamat," tapi fikiranku tetap kalut. Wajah Dohri malam itu muncul jelas. Jakit hitam hoodie, jeans lusuh, kasut sukan putih yang diikat separuh. Matanya sejuk dan jauh, menusuk jantungku. Aku menarik nafas dalam.
genggam telefon erat. Mak okey je, cuma keliru sikit, suara Dohri bergema dalam kepala. Tapi maksud sebenar kata-katanya masih jadi teka-teki. Tiba-tiba, pintu rumah berderik perlahan. Pintu rumah berderik perlahan. Aku memandang ke arah tuan rumah dengan jantung berdegup kencang. Cahaya lampu yang berkelip-kelip menyinari lorong gelap, mencipta bayang-bayang yang menari di dinding. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna ungu lembut, kainnya yang halus menyentuh bahagian pinggul dengan lembut. Kasut tumit rendah warna hitam menambah seri penampilanku, manakala gelang emas nipis melingkar di pergelangan tangan. Rambutku yang panjang digayakan beralun, jatuh menutupi bahu dengan anggun. Siapa di sana? Suaraku sirak, cuba menahan rasa takut yang semakin membuak. Bayangan itu perlahan-lahan muncul, dan aku dapat melihat wajah Dohri yang pucat dengan mata yang kelam seakan tersangkut dalam kegelapan. Jakit hitam hoodie menutupi sebahagian wajahnya, meninggalkan hanya matanya yang tajam dan penuh rahsia. Mak, bisiknya. Suaranya bergetar. Aku dah bawa sesuatu. Sesuatu yang kita kena hadapi sama-sama. Aku melangkah ke depan, membuka pintu selebar mungkin, membiarkan dinginnya malah masuk bersama rahsia yang dibawa Dohri. Tangannya memegang sebuah beg lusuh berwarna hitam, kelihatan berat dan penuh misteri. Ini apa, Dohri? Mana kau dapat benda ni? Tanyaku dengan nada penuh waspada. Dia menghela nafas panjang, seperti menyiapkan diri untuk memberitahu sesuatu yang selama ini dia pendam. Ma, benda ni bukan main-main. Aku tersangkut dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita sangka. Aku cuba mengawal degupan jantung yang semakin laju. Apa maksud kau? Cerita dengan Ma, jangan suruk-suruk. Dohri membuka beg itu perlahan, dan di dalamnya terletak sebuah kotak hitam kecil dengan ukiran perak yang rumit. Kotak itu berkilat dalam cahaya lampu, memancarkan aura dingin yang membuatkan bulu roma meremang. Ini aku dapat daripada seseorang di Bandar Kota Baru, katanya, matanya penuh ketegangan. Kotak ni kalau kita simpan, keluarga kita akan dalam bahaya. Aku menyentuh kotak itu dengan jari-jari gemitar, merasakan kesejukan yang menjala ke seluruh tangan. Kenapa kau dapat benda ni? Siapa yang bagi? Dohri menunduk, kemudian mengangkat muka dengan pandangan serius. Aku tak tahu siapa dia, tapi dia pesan yang aku kena lari dari benda ni, Ma. Tapi aku tak boleh buat macam tu. Aku kena hadapi. Aku menarik nafas panjang, berusaha mengumpul keberanian. Kalau macam tu, kita kena siapkan diri. Apapun yang datang, kita hadapi bersama. Tiba-tiba, lampu rumah tiba-tiba padam, meninggalkan kami dalam kegelapan mutlak. Aku hanya mampu mendengar nafas Dohri yang berat dan bunyi detik jam yang seolah-olah semakin laju. Dohri mengeluarkan lampu suluh kecil dari dalam beg, menyinari kotak misteri itu sekali lagi. Ma, ini pintu ke dunia yang kita tak pernah tahu wujud. Kalau kita buka, rahsia yang kita sembunyikan selama ini akan terdedah. Aku menggigil, bukan hanya kerana dingin, tapi juga kerana ketakutan yang tidak mampu kubendung. Dari luar, bunyi langkah berat dan bisikan sama mula kedengaran, seolah-olah ada yang mengintai kami dalam gelap. Siapa tu? Aku bertanya. Suaraku hampir tidak kedengaran. Dohri hanya menggiling. Ma, ini baru permulaan. Kita kena bersedia untuk apapun yang bakal datang. Aku memegang tangan Dohri erat, merasakan kekuatan daripadanya walaupun hatiku masih penuh dengan keraguan dan ketakutan. Malam itu, angin laut Kota Baru membelai wajah kami dengan dingin yang menusuk tulang, membawa bersama misteri yang semakin dalam dan tak terjangka. Di saat kami berdiri dalam gelap, aku tahu satu perkara pasti, kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Dan di luar sana, bayang-bayang yang lebih gelap sedang menunggu untuk menyerang. Malam itu,
Selepas lampu kembali menyala, aku duduk di ruang tamu dengan hati yang penuh gelisah. Aku masih mengenakan baju kurung ungu lembut yang membalut tubuhku dengan anggun, manakala rambutku yang beralun jatuh ke bahu, sedikit kusut akibat ketegangan malam tadi. Gelang emas di pergelangan tangan berkilau sama dalam cahaya lampu, seolah-olah turut merasakan misteri yang menyelubungi kami. Dohri duduk bersebelahan, wajahnya kelihatan letih tetapi matanya tetap tajam, penuh tekad. Dia masih memakai hoodie hitam kesayangannya, jeans lusuh dan kasut putih yang sudah hampir lusuh. Aku perhatikan dia dengan penuh kasih sayang, terasa sebab di dada. "Ma, aku rasa kita kena cari jawapan tentang kotak ni," katanya perlahan, suaranya penuh kesungguhan. Aku mengangguk. "Betul, Dohri. Tapi, dari mana kita nak mula? Ini semua macam cerita dalam novel misteri J." Dohri tersenyum nipis. "Aku dengar ada sebuah kafe kecil di bandar Kota Baru yang mungkin ada kaitan dengan benda ni. Orang kata, pemilik kafe tu tahu banyak hal pelik tentang keluarga kita." Aku mengangkat kening. "Kafe? Mana kafe tu?" "Nama dia Kafe Bulan Purnama, kat kawasan Pasar Lama." Aku dah tanya jiran-jiran, ramai yang pernah ke sana. Mereka kata suasananya pelik, macam ada aura rahsia, jelas Dohri. Aku tersenyum kecil. Kalau macam ni, kita pun kena pergi cari kebenaran. Tapi jangan lupa, aku nak pakai baju kurung merah jambu yang baru aku beli minggu lepas. Nanti orang kata aku tak pandai bergaya. Dohri ketawa kecil. "Mak, kau ni memang lain daripada yang lain. Selalu nak bergaya walaupun tengah cari rahsia keluarga." Aku bangun, berjalan ke bilik untuk tukar pakaian. Aku memilih baju kurung moden berwarna merah jambu lembut dengan sulaman halus di tepi lengan. Kainnya yang ringan mengalir lembut di badan, menampakkan lekuk tubuhku dengan sopan tapi tetap memikat. Sepasang kasut tumit rendah berwarna nude aku sarungkan, manakala rantai emas nipis dan anting-anting kecil berkilau menambah seri. Kita kena kelihatan yakin, Dohri. Rahsia sebesar ini bukan boleh diselesaikan dengan muka takut-takut. Aku berseluruh sambil tersenyum. Dohri membalas senyuman itu. "Betul tu, Ma. Kalau tak, orang kat kafe tu ingat kita ni pelakon drama J." Kami berdua keluar rumah, melangkah ke dalam malam Kota Baru yang dipenuhi lampu neon pasar malam. Bau kuih muih dan rempah ratus menguat di udara, membuatkan suasana lebih hidup walaupun hati kami penuh dengan kegelisahan. Setibanya di kafe Bulan Purnama, pintu kayu tua terbuka dengan bunyi berderit. Suasana dalam kafe redup dengan lampu-lampu kecil yang berkelip, mewujudkan aura mistik. Dindingnya dihiasi gambar-gambar lama bandar Kota Baru dan lukisan abstrak yang aneh. Seorang wanita muda berdiri di belakang kaunter, memakai baju kurung moden berwarna hijau zamrud yang ketat menampakkan bentuk badannya yang langsing tapi sopan. Rambutnya hitam legam dan lurus, terurai hingga ke pinggang. Wajahnya cantik dengan solekan halus, bibir merah jambu dan mata yang tajam seperti menyimpan 1000 rahsia. "Selamat datang," suaranya lembut tapi penuh keyakinan. "Awak mesti Muhammad Dohri dan ibu dia, Sujin, kan?" Aku dan Dohri saling pandang, terkejut. Aku cuba tersenyum dan anggukan kepala. "Betul, kami." "Awak tahu tentang kotak ni?" Wanita itu mengangguk. "Saya Sari. Saya dah lama tunggu kedatangan awak. Ada banyak perkara yang perlu kami bincangkan. Tapi ingat, jalan ini penuh bahaya dan tipu daya." Aku menarik nafas panjang. Kami sedia hadapi apa sahaja. Kami nak tahu kebenaran. Di sudut kafe, lampu berkelip aneh, dan bayang-bayang di dinding seolah-olah bergerak sendiri. Aku rasa ada sesuatu yang lebih besar menanti kami. Sesuatu yang akan mengubah hidup kami selama-lamanya. Sari membuka sebuah buku tebal berkulit hitam. "Ini catatan lama keluarga kalian."
Tapi hati-hati, bukan semua yang tertulis di sini untuk semua orang. Aku memandang Dohri, dan dia mengangguk. Kami tahu, perjalanan mencari kebenaran baru sahaja bermula. Namun, di luar kafe, angin malam membawa bisikan misteri yang membuat bulu roma berdiri. Kenapa aku rasa macam kita baru je masuk hutan, tapi hutan ni penuh dengan hantu dan jalan buntu? Aku berseluruh, cuba menceriakan suasana walaupun jantung masih berdebar kencang. Dohri tersenyum pahit. Kalau macam tu, Mak, kita kenalah jadi pemburu hantu paling hebat di Kota Baru. Kami ketawa kecil, tapi dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar main-main. Ada rahsia gelap yang menunggu untuk dibongkar, dan setiap langkah kami akan diuji dengan cabaran yang lebih berbahaya dari yang kami sangka. Malam itu, selepas perbincangan bersama Sari di kafe Bulan Purnama, aku keluar bersama Dohri ke udara malam Kota Baru yang hangat dan berbau rempah ratus. Aku mengenakan baju kurung sutera berwarna merah bata yang lembut menyelubungi tubuhku, manakala rambutku yang hitam beralun jatuh menutupi bahu. Sepasang kasut tumit sederhana berwarna coklat gelap melengkapi penampilanku. Gelang emas nipis berkilau di pergelangan tangan, menambah seri walaupun suasana sekeliling penuh dengan ketidakpastian. Dohri berjalan di sebelahku, memakai jaket hitam dan seluar jeans lusuh. Wajahnya serius tetapi matanya penuh harapan. Ma, apa yang Sari kata tadi memang pelik. Keluarga kita ada kaitan dengan sesuatu yang sangat lama dan berbahaya. Aku mengangguk. Ya, dan aku rasa kita kena bersedia untuk apa sahaja. Tapi, aku rasa kita perlukan lebih banyak maklumat sebelum bertindak. Kami berjalan menyusuri jalan kecil di belakang pasar lama, di mana lampu-lampu neon berkelip dan bunyi hiruk pikuk pasar malam masih kedengaran samar-samar. Aku tersenyum kecil, cuba mengalihkan suasana tegang. Dohri, kau ingat tak masa kecil dulu kita selalu main sorok-sorok kat rumah Tok Wan? Aku rasa masa tu kita tak ada masalah macam ni. Sekarang, aku rasa kita ni macam watak dalam cerita seram pula. Dohri ketawa kecil. Betul tu, Ma. Tapi sekarang kita kena jadi watak utama yang berani. Bukan macam dulu kau selalu jadi makcik penguat kuasa yang marah aku sebab bersepah. Aku senyum lebar. Itu untuk ajar kau disiplin. Kau ingat aku nak tengok rumah kita jadi macam gerai pasar malam? Tawa kami bergema di lorong itu, menghilangkan sebentar ketegangan. Tapi aku tahu, di balik gelak tawa itu, ada beban yang kami pikul berat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berjumpa dengan seorang pakar sejarah di Universiti Malaysia Kelantan. Aku mengenakan kurung moden berwarna biru laut dengan sulaman halus di hujung lengan, manakala rambutku diikat kemas ke belakang. Kasut tumit rendah hitam menambah kesopanan penampilan. Aku mahu mencari seberapa banyak maklumat yang mungkin tentang kotak misteri itu. Di pejabat Profesor Hasmah, seorang wanita berumur lingkungan 50N dengan cermin mata tebal dan rambut beruban yang disanggul kemas, aku menceritakan segala yang berlaku. Profesor Hasmah memakai baju kebaya berwarna ungu gelap dan kain batik songkit. Wajahnya serius tetapi penuh perhatian. Kotak dengan ukiran seperti ini bukan biasa-biasa, katanya sambil memeriksa gambar yang aku tunjukkan. Simbol ini ada kaitan dengan sejarah kerajaan Melayu lama, mungkin berkaitan dengan peperangan dan perlindungan rahsia. Aku termenung. Jadi, maksudnya keluarga kami ada kaitan dengan sejarah tu? Profesor mengangguk. Ya, dan itu bermakna kalian terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang disangka. Tapi, berhati-hati. Rahsia seperti ini sering menjadi rebutan pihak yang tidak bertanggungjawab. Aku teringat kata-kata Sari, bahaya dan tipu daya. Aku menarik nafas panjang. Profesor, adakah ada cara untuk kami melindungi diri? Dia menghulurkan sebuah kitab lama, kulitnya lusuh dan berdebu. Ini mungkin membantu. Di dalamnya ada petua dan doa untuk melindungi diri daripada gangguan gaib. Tapi ingat,
Kekuatan sebenar datang dari hati yang kuat dan keluarga yang bersatu. Aku memegang kitab itu erat, rasa tanggungjawab semakin berat. Terima kasih, Profesor. Saya akan pastikan kami bersedia. Keluar dari universiti, aku dan Dohri duduk di sebuah warung kecil di tepi jalan. Aku memesan teh tarik, manakala Dohri mengambil nasi lemak sambil mengunyah sambil termenung. Ma, aku takut. Tapi aku tahu kita kena teruskan. Kalau tak, siapa lagi yang akan jaga keluarga kita? Aku tersenyum lembut, menyuap nasi lemak ke mulutnya. Dohri, kita kuat sebab kita ada satu sama lain. Kita akan hadapi semua ni bersama-sama. Tiba-tiba, telefon aku bergetar. Sebuah mesej masuk dari nombor yang tak dikenali. Jangan percayai sesiapa. Ada bayang-bayang yang lebih gelap datang. Bersiaplah. Aku menatap skrin telefon dengan hati berdebar. Siapa yang menghantar mesej ini? Apakah ini amaran atau ancaman? Di luar, angin malam meniup lembut, membawa bisikan misteri yang semakin mendalam. Aku tahu, perjalanan kami baru sahaja bermula, dan kegelapan yang menanti bukan sekadar bayangan biasa. Malam itu, aku berdiri di hadapan cermin bilik tidur, memandang wajahku yang sedikit penat namun tegas. Aku mengenakan baju kurung moden rona biru muda yang membalut tubuhku dengan anggun, manakala rambut hitamku disanggur rapi ke belakang, menampakkan leher yang halus dan lebar. Sebuah rantai emas nipis berkilau di leher, dan gelang perak di pergelangan tangan menambah sentuhan elegan. Kasut tumit rendah coklat gelap sudah aku sediakan di tepi pintu, sedia untuk dipakai bila perlu. Telefon di tangan bergetar lagi. Mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Jangan biarkan cahaya pudar, Sujin. Kegelapan semakin hampir. Aku mengeluh perlahan, rasa ketegangan semakin menebal. Suara Dohri dari bilik sebelah menyapa. Ma, kau dah siap? Kita kena keluar sekarang. Aku membalas. Ya, sebentar lagi aku turun. Aku melangkah ke ruang tamu, memakai jaket ringan berwarna kelabu dan membawa beg kecil berisi barang-barang penting. Dohri sudah menunggu, memakai jaket hitam dan seluar jeans lusuh, matanya tajam penuh fokus. Kami berdua keluar rumah, melangkah ke dalam malam kota baru yang dingin. Angin laut meniup lembut, membawa aroma garam dan bau rempah yang menusuk hidung. Aku menarik nafas dalam, cuba menenangkan diri. Destinasi kami malam ini adalah sebuah rumah lama di kampung laut, sebuah kampung kecil yang terkenal dengan kisah-kisah mistik dan sejarah yang panjang. Dari apa yang kami tahu, di sana ada seorang lelaki tua yang pernah memiliki pengetahuan tentang kotak misteri itu dan rahsia yang mengelilinginya. Setibanya di sana, rumah kayu usang itu berdiri megah di tengah kampung, dikelilingi pokok-pokok kelapa yang bergoyang perlahan. Lampu minyak tanah di serambi berkelip, menambah suasana mistik. Aku mengenakan tudung hitam nipis, menutupi sebahagian rambut, menyesuaikan diri dengan suasana kampung. Seorang lelaki tua muncul dari dalam rumah. Wajahnya penuh dengan kedutan, mata tajam dan bertenaga walaupun usianya sudah lanjut. Dia memakai baju Melayu berwarna putih lusuh dan kain pelikat batik. Aku dan Dohri membalas salamnya dengan hormat. Ah, kamu pasti Sujin dan Dohri, katanya dengan suara bergetar tetapi penuh kuasa. Aku sudah lama menunggu kedatangan kamu. Banyak perkara yang perlu diketahui. Kami masuk ke dalam rumah, di mana bau kayu tua dan dupa memenuhi ruang. Di atas meja kayu, terletak beberapa kitab lama dan kertas-kertas yang dipenuhi tulisan tangan. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Mat, penjaga warisan dan rahsia lama keluarga kami. Kotak itu bukan sekadar barang biasa. Ia membawa tanggungjawab besar kepada pemiliknya. Dan kini, Dohri sudah dipilih untuk meneruskan legasi ini. Aku menggenggam tangan Dohri erat, cuba memberi kekuatan.
Pak Mat membuka sebuah kitab tebal dan mula membaca ayat-ayat lama dalam bahasa Melayu klasik yang penuh dengan makna tersirat. Untuk menghadapi kegelapan yang mendekat, kamu perlu bersatu dan memperkukuh ikatan keluarga. Doa dan kepercayaan adalah senjata paling ampuh, jelas Pak Mat. Aku mengangguk. Kami akan lakukan apa sahaja yang diperlukan. Tiba-tiba, dari luar terdengar bunyi aneh, seperti tapak kaki yang berat menghampiri rumah. Aku dan Dohri berpandangan, jantung berdegup kencang. Siapa itu? Aku bertanya cemas. Pak Mat mengerutkan dahi. Ini bukan masa untuk takut. Bersiaplah, kerana malam ini kegelapan akan cuba menguji kamu. Aku memegang tangan Dohri, merasakan kehangatan dan kekuatan di situ. Kita hadapi bersama, Dohri. Langit malam di kampung laut dipenuhi bintang, tetapi bayang-bayang gelap semakin mendekat. Di luar, sesuatu sedang menunggu, dan kami tahu, perjalanan kami ke dalam dunia misteri ini semakin dalam dan berbahaya. Malam itu, aku berdiri di hadapan pintu rumah kayu kampung laut. Angin malam meniup lembut, mengibarkan tudung hitam yang aku sarungkan. Baju kurung warna kelabu lembut melekat di badan, membalut setiap lekuk dengan penuh sopan, manakala kasut tumit rendah coklat gelap sudah ku kenakan. Tanganku menggenggam erat gelang perak yang berkilau samar, seolah-olah memberi kekuatan dalam kegelapan. Dohri berdiri di sisiku, jakit hitamnya menampakkan siluet tegap, wajahnya serius dan penuh tekad. Kami tahu malam ini bukan sekadar ujian biasa, tetapi pertemuan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Tiba-tiba, bunyi tapak kaki berat menghampiri rumah. Suara bisik-bisik sama menyusup masuk melalui celah pintu dan tingkap. Aku menahan nafas, memandang Dohri yang sudah bersedia. Pintu diketuk perlahan, kemudian dibuka secara perlahan oleh seorang lelaki bertubuh besar, memakai jubah hitam dan topeng yang menutupi wajahnya. Matanya yang tajam menembus kegelapan, penuh misteri. Siapa kamu? Aku bertanya dengan suara tegas, cuba menahan rasa gemuruh. Lelaki itu membalas dengan suara dalam dan dingin. Aku datang membawa amaran. Kotak itu bukan untuk disimpan. Ia membangkitkan kuasa yang tidak boleh dikawal. Dohri melangkah ke depan. Kami yang akan menentukan nasib keluarga kami. Apapun risiko, kami sedia. Lelaki bertopeng itu mengangkat tangan, menunjukkan simbol aneh yang berkilau di bawah cahaya bulan. Simbol ini adalah tanda peringatan. Jangan biarkan kegelapan menelan kamu. Seketika, angin malam bertiup deras, pintu dan tingkap bergetar, membuatkan daun-daun di luar rumah berdesir kuat. Aku merapatkan tubuh ke Dohri, merasakan denyut nadi kami selari dalam ketegangan. Lelaki itu menghilang sekelip mata, meninggalkan sebuah nota kecil di atas meja. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar, membacanya perlahan, percayalah hanya pada darah dan cahaya, atau semuanya akan hilang. Aku memandang Dohri, apa maksudnya? Dia menghela nafas, mungkin maksudnya kita kena jaga ikatan keluarga dan jangan sesekali biarkan kegelapan menguasai. Lampu di dalam rumah berkelip-kelip sebelum padam sepenuhnya, meninggalkan kami dalam gelap gulita. Aku meraba-raba mencari telefon bimbit, tetapi tiada cahaya. Ma, jangan takut, bisik Dohri. Kita ada satu sama lain. Kami duduk bersebelahan, tangan tergenggam erat, cuba menenangkan hati yang berdebar. Di luar, bayang-bayang bergerak perlahan seperti makhluk yang mengintai. Malam itu, aku sedar bahawa perjuangan kami bukan hanya melibatkan keluarga, tetapi juga kuasa yang jauh lebih besar daripada yang pernah aku bayangkan. Dan rahsia yang tersembunyi di dalam kotak itu akan membuka pintu kepada dunia yang penuh misteri dan bahaya. Aku menarik nafas dalam-dalam, berbisik perlahan, Dohri, kita kena kuat. Untuk keluarga, untuk masa depan. Dia mengangguk, mata bersinar penuh keyakinan. Di luar rumah,
Angin malam terus berhembus, membawa bersama bayang-bayang kegelapan yang belum berakhir. Pagi menjelma dengan kabus tipis menyelimuti kampung laut. Aku duduk di serambi rumah kayu usang itu, mengenakan baju kurung warna hijau zamrud yang lembut menyentuh kulit, manakala rambutku yang diikat kemas terurai sedikit di hujungnya. Gelang emas nipis berkilau di pergelangan tangan, dan kasut tumit rendah coklat sudah terletak rapi di sebelah. Udara pagi yang sejuk menyegarkan, tapi hati aku masih berat dengan beban misteri yang belum terungkai. Dohri keluar dari biliknya, memakai baju t-shirt hitam dan seluar jeans lusuh. Wajahnya kelihatan letih tapi penuh tekad. Dia duduk di sebelahku, menghirup teh tarik panas yang aku sediakan. "Ma, malam tadi memang menakutkan tapi aku rasa kita semakin dekat dengan jawapan," katanya perlahan. Aku mengangguk. "Ya, tapi aku risau. Siapa sebenarnya lelaki bertopeng itu? Dan apa maksud tanda yang dia tunjukkan?" Dohri memandang ke arah hutan kecil di belakang rumah. Mungkin simbol itu ada kaitan dengan kelompok rahsia yang menjaga kotak itu. Kita kena cari siapa mereka. Aku menarik nafas panjang. Kalau macam itu, kita kena mula buat persiapan. Aku tak mahu lagi kita terkejut dengan apa-apa. Kami berdua keluar ke pekan kecil berhampiran. Berpakaian kasual, aku dalam blaus putih dan seluar hitam. Dohri dengan jaket ringan dan sneakers hitam. Kami menuju ke perpustakaan lama yang terkenal dengan koleksi manuskrip sejarah dan dokumen lama. Di sana, kami bertemu dengan seorang pustakawan bernama Encik Harun. Lelaki pertengahan umur dengan kacamata dan janggut putih nipis. Dia mengenakan baju batik dan seluar slik. Wajahnya ramah tetapi penuh rahsia. Setelah aku menerangkan tentang kotak dan simbol misteri itu, Encik Harun membawa kami ke sebuah bilik rahsia di belakang perpustakaan. Simbol ini memang terkenal dalam catatan lama. Ia dikaitkan dengan Persatuan Bayang, satu organisasi yang menjaga rahsia keluarga di Raja Melayu sejak berabad-abad lalu, jelasnya. Dohri mengerutkan dahi. Persatuan Bayang? Macam cerita dalam filem seram. Encik Harun tersenyum sinis. Cerita atau tidak, ia wujud. Dan mereka sanggup buat apa saja untuk melindungi rahsia itu. Aku menatap Dohri. Jadi, kita bukan sahaja berdepan dengan bahaya biasa. Ini lebih besar. Encik Harun mengeluarkan sebuah kitab tebal. Kulitnya retak dengan tulisan Jawi yang pudar. Kitab ini mengandungi petunjuk tentang bagaimana menghadapi Persatuan Bayang. Tapi ingat, pengetahuan ini datang dengan risiko. Aku membuka kitab itu perlahan, membaca ayat-ayat doa dan perlindungan yang ditulis dalam tulisan lama. Kita kena pelajari ni, Dohri. Ini mungkin satu-satunya cara untuk kita selamat. Dalam hati, aku berdoa agar keluarga kami diberi kekuatan menghadapi apa saja yang bakal datang. Namun, di sudut hati, ada rasa takut yang tak dapat kusembunyikan. Tiba-tiba telefon aku bergetar mesej lain dari nombor misteri. Bayang-bayang semakin dekat. Percayalah hanya pada darah dan cahaya. Aku menatap skrin, rasa dingin mengalir di tulang belakang. Dohri memandangku dengan serius. "Ma, kita tak boleh tunggu lagi. Kita kena bertindak sekarang." Aku mengangguk, menguatkan tekad. "Baiklah, Dohri. Masa untuk kita buka pintu rahsia yang selama ini tersembunyi." Di luar, angin petang meniup sayup, membawa bersama bisikan misteri yang semakin kuat. Perjalanan kami menuju kebenaran semakin mencabar, dan aku tahu, tiada jalan untuk berpatah balik lagi. Malam itu, aku berdiri di hadapan cermin besar di bilik hotel kecil di tengah bandar Kota Baru. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna merah merun yang ketat di badan tapi tetap sopan, menonjolkan lekuk halus tubuh tanpa keterlaluan. Rambutku yang hitam legam diikat kemas ke belakang, menampakkan leher panjang yang anggun. Sepasang anting emas kecil berkilau di telinga, manakala gelang perak halus di pergelangan tangan berayun lembut apabila aku menggerakkan tangan.
Kasut tumit rendah hitam sudah kusarungkan, siap untuk melangkah keluar malam ini. Dohri sudah menunggu di lobi hotel, memakai jakit hitam dan jeans lusuh. Wajahnya serius tapi penuh semangat. Malam ini kami akan bertemu dengan seseorang yang mungkin membawa kami lebih dekat kepada jawapan yang kami cari. Kami melangkah keluar menyusuri jalan-jalan kota baru yang berlampu malap. Bunyi hon kereta dan aroma makanan jalanan memenuhi udara. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di lorong sempit, kami dijemput oleh seorang lelaki tua bernama Pak Jalil. Dia memakai baju Melayu putih, bersungkuk hitam dan wajahnya dihiasi janggut putih yang kemas. Matanya yang tajam memancarkan kebijaksanaan dan rahsia yang mendalam. Kamu datang jauh untuk mencari jawapan, katanya dengan suara perlahan tapi tegas. Kotak itu bukan sekadar barang, ia adalah kunci kepada warisan yang tersembunyi sejak zaman nenek moyang. Aku mengangguk, kami mahu tahu apa yang keluarga kami terlibat. Pak Jalil mengeluarkan sebuah buku kulit tebal yang usang. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan Jawi dan simbol-simbol pelik. Ini adalah kitab warisan Persatuan Bayang. Di dalamnya terkandung ilmu dan rahsia yang telah diwarisi turun-temurun. Dohri membuka halaman yang mengandungi gambar kotak yang sama seperti yang kami miliki. Ini berbahaya, Ma. Mereka yang mahukan kotak itu sanggup lakukan apa saja. Aku menarik nafas dalam. Kami tak akan biarkan itu berlaku. Pak Jalil menatap kami dengan serius. Untuk menghadapi cabaran ini, kamu perlu melengkapkan diri dengan ilmu dan keberanian. Tapi ingat, bukan semua yang kelihatan benar itu benar. Ada bayang-bayang yang akan cuba menipu dan memecah belahkan kamu. Malam berlalu dengan kami mempelajari kitab itu, menghafal doa dan petuai yang tertulis. Aku merasa tubuhku semakin berat dengan tanggungjawab, namun ada kekuatan yang tumbuh dalam hati. Di luar, angin malam berdesir perlahan, membawa bersama bisikan-bisikan rahsia yang hanya kami yang boleh dengar. Aku memandang Dohri, kita dah bersedia, tapi ingat, kita kena jaga satu sama lain. Dia mengangguk, Ma, kita kuat sebab kita ada keluarga. Ketika kami melangkah keluar dari kafe itu, bayang-bayang panjang di dinding seolah-olah bergerak sendiri, mengikut langkah kami. Aku tersentak. Dohri, kau rasa kita diperhatikan? Dia memandang ke sekeliling. Mungkin. Tapi kita tak boleh takut. Malam itu menandakan permulaan baharu, di mana kami bukan sahaja mencari jawapan, tetapi juga berperang melawan bayang-bayang yang ingin memusnahkan keluarga kami. Namun, aku tahu, rahsia yang kami bongkar ini hanyalah sebahagian kecil daripada misteri yang jauh lebih besar menanti di hadapan. Malam semakin larut ketika aku dan Dohri tiba di sebuah bangunan lama yang terletak di hujung lorong sempit di Kota Baru. Aku memakai blazer hitam yang dipadankan dengan blaus sutera berwarna merun, manakala rambutku dibiarkan terurai lembut di bahu. Kasut tumit sederhana hitam melangkah pasti di atas lantai batu yang sejuk. Gelang emas nipis dan cincin kecil di jariku berkilauan sama di bawah cahaya lampu jalan. Dohri berdiri di sisiku, memakai jakit kulit hitam dan seluar jeans robek. Wajahnya serius namun penuh azam. Dia membawa kotak hitam misteri itu dengan hati-hati, seolah-olah menyimpan sebuah rahsia yang sangat berharga dan berbahaya. Pintu bangunan itu berderet perlahan ketika kami menolak masuk. Bau kayu lama dan debu memenuhi ruang, dan lampu malap di siling menggantung dengan kabel yang hampir putus. Di tengah bilik, seorang lelaki bertubuh sasar berdiri menghadap kami. Dia memakai baju Melayu hitam dan songkok, wajahnya tersembunyi di balik bayang-bayang. Kau yang bawa kotak itu, suaranya dalam dan penuh tegas. Aku mengangguk, suaraku perlahan tapi tegas. Ya, ini milik keluarga kami. Kami mahu tahu kebenaran di sebaliknya. Lelaki itu melangkah mendekat, matanya menyala tajam seperti api. Kotak itu membawa beban dan kuasa. Ramai yang telah jatuh kerana tamak dan takut.
Kalau kau mahu terus hidup, kau kena bersedia untuk berkorban. Dohri memandang lelaki itu, kami sedia berkorban demi keluarga. Aku menarik nafas dalam. Apa yang perlu kami lakukan? Lelaki itu mengeluarkan sebilah keris berukir halus, menyinar di bawah cahaya lampu malap. Ini simbol perjuangan dan perlindungan. Kau kena pegang dan hayati maknanya. Esok malam, kau akan diuji di sebuah tempat lama, di mana segala rahsia akan terbongkar. Aku memegang keris itu dengan tangan gemetar, rasa dingin mengalir ke seluruh badan. Kami akan hadapi apa sahaja. Lelaki itu tersenyum sinis. Jangan lupa, bukan semua yang kau lihat adalah kebenaran. Bayang-bayang akan cuba mengaburi mata dan hati. Kami meninggalkan bangunan itu dengan hati berdebar dan fikiran penuh teka-teki. Di jalan, angin malam bertiup kencang, membawa bisikan yang sukar difahami. Dohri memandangku. Ma, aku rasa kita akan hadapi sesuatu yang lebih besar daripada yang kita sangka. Aku mengangguk. Ya, tapi kita tak akan lari. Kita akan hadapi bersama-sama. Malam itu aku duduk di tepi tingkap bilik hotel, memandang ke langit gelap yang dipenuhi bintang. Kotak hitam itu terletak di atas meja, memancarkan aura misteri yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku tahu, esok malam adalah permulaan sebenar ujian yang bakal mengubah hidup kami. Dalam diam, aku berbisik, Dohri, kita mesti kuat. Untuk keluarga, untuk masa depan. Di luar, bayang-bayang malam menari di dinding, seolah-olah menyimpan rahsia yang belum terungkap. Dan di situ, di tengah kegelapan, aku merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kelihatan tetapi sangat dekat. Malam itu, aku berdiri di hadapan sebuah bangunan lama yang pernah menjadi kilang tekstil usang di tepi Sungai Kelantan. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna hitam pekat yang membalut tubuhku dengan anggun, manakala rambut hitamku diikat kemas ke belakang, menampakkan garis leher yang halus. Sepasang kasut tumit rendah kulit hitam melengkapi penampilanku, manakala gelang perak halus di pergelangan tangan berkilau sama dalam cahaya bulan. Dohri berdiri di sebelahku, memakai jaket kulit hitam dan seluar jeans lusuh. Wajahnya serius dan penuh tekad, matanya memancarkan keberanian yang aku kagumi. Di tangannya tergenggam kotak hitam misteri yang selama ini menjadi kunci segala rahsia. Kami melangkah masuk ke dalam kilang yang sunyi dan gelap, bunyi langkah kaki kami bergema di dinding konkrit yang retak. Bau kayu lapuk dan besi berkarat menyelubungi ruang itu, menambah rasa tegang yang sukar digambarkan. Tiba-tiba, cahaya lampu sulur menyinari kami dari sudut gelap. Seorang lelaki bertopeng hitam muncul, membawa pedang berkilau di tangannya. Suaranya dalam dan dingin. Ini adalah ujian terakhir. Hanya yang benar-benar berani dan ikhlas akan berjaya. Dohri melangkah ke depan, mengangkat kotak hitam itu tinggi-tinggi. Kami sedia hadapi apa sahaja demi keluarga kami. Aku mengangkat tangan, menyentuh bahu Dohri, memberi kekuatan. Kita bersama-sama, tak kira apapun yang berlaku. Pertarungan sengit bermula di dalam kilang itu. Bayang-bayang dan cahaya bertarung, mencipta suasana yang penuh misteri dan bahaya. Aku melihat Dohri bergerak lincah, melindungi diri dengan keberanian yang belum pernah aku lihat sebelum ini. Ketika ujian hampir tamat, aku membuka kotak hitam itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah kunci emas kecil dan sebuah gulungan kertas lama bertulis huruf Jawi yang rumit. Aku membaca ayat-ayat perlindungan dan kekuatan yang terpahat di atas gulungan itu. Tiba-tiba, suara lelaki bertopeng itu bergema, kalian telah membuktikan keberanian. Tetapi perjalanan ini belum berakhir. Rahsia sebenar masih tersembunyi jauh di dalam bayang-bayang. Aku dan Dohri memandang satu sama lain, jantung berdegup kencang. Aku menggenggam tangan anakku erat. Kita akan teruskan. Bersama. Di luar kilang, angin malam meniup kencang,
membawa bersama bisikan misteri yang sukar difahami. Lampu-lampu jalan berkelip-kelip, mencipta bayang-bayang yang menari di dinding. Aku tahu, ini bukan pengakhiran, tetapi permulaan sebuah kisah baru yang penuh cabaran dan rahsia. Dan dalam kegelapan itu, aku bersumpah untuk melindungi keluarga dan mencari kebenaran, walau apa jua yang menanti di hadapan. Dohri, kita belum selesai. Kisah kita baru sahaja bermula.